jemaah ni dibentuk untuk ambil tanggungjawab untuk memperbaiki umat ni. Dan tak ada lagi dalam sejarah dunia ni dia ambil akhirat, dia keluar jalan Allah SWT hina dia, tak ada belum lagi. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, wala yansurannallahu may yansur, dan pastilah orang-orang yang bantu agama aku akan bantu dia. Ini janji Allah. Sebab tu saya cakap tak mungkin, tak akan dan tak akan berlaku satu orang dia bantu agama Allah, Allah hinakan dia. Takkan mungkin. Wallahi takkan mungkin. Allah kata apa? Intan suruh yang surkum wa isabbit aqdamakum. Siapa bantu agamaku pasti dan pasti aku akan bantu dia. Ini janji Allah. Dalam sejarah pun takkan mungkin berlaku, tak boleh berlaku. Satu orang dia hina agama Allah, dia tinggalkan Allah, dia tak nak taat perintah Allah, Allah muliakan dia, tak ada, takkan berlaku. Jadi tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan keluar jalan Allah SWT, pasti dan pasti Allah SWT akan bantu tuan-tuan, Allah SWT akan muliakan tuan-tuan. Satu orang yang paling hina zaman Nabi SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, satu orang hamba pun bagus. Dia duduk dekat mana, dia tidur dekat mana, dia tidur dekat kandang binatang. Apa makanan Sayyidina Bilal, apa binatang makan, lebihan binatang makan tu Bilal makan. Tapi orang yang macam ni rendah, orang hina dia, tapi dia ambil agama tentang dia, Allah SWT muliakan dia. Nabi bagi tahu belum mati lagi Bilal, aku dah dengar tapak kaki Bilal dekat dalam surga Allah SWT. Sebab tu saya beritahu, orang yang ambil agama takkan mungkin, tak boleh dan tak akan berlaku Allah SWT akan hina dia, takkan mungkin. Pasti Allah muliakan dia. Nabi dah wafat, Bilal Allah SWT lantik jadi gubernur tuan-tuan. Ini agama tuan-tuan, dia ambil agama Allah muliakan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tinggal agama Allah SWT akan hina tuan-tuan. Kadang-kadang belum mati lagi Allah dah hina dia. Dan orang yang ambil agama kadang belum mati Allah dah muliakan dia. Jangan pernah takut, jangan pernah terkesan. Syaitan dia akan bisik pada kita, dia akan takutkan kita dengan kehilangan dunia. Ini syaitan. Boleh insyaAllah semua azam keluar jalan Allah SWT lagi dan lagi. Boleh insyaAllah. Allah.